Alhamdulillah, sejam lagi akan terbang menuju ke Bumi Madinah. Sekarang tengah ada di Jeddah, transit. Tak sabar untuk menantikan waktu bertemu dengan kasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan sekumpulan manusia daripada Bani Abdul Qais yang begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah datang ke Madinah. Bila mereka sampai ke Madinah, mereka begitu gembira, mereka sangat excited jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melompat daripada unta-unta mereka dan lari ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua mereka Sayyidina Munzir bin A'is radhiyallahu anhu, dia tak ikut mereka. Sebaliknya dia menarik unta dia dan dia telah pergi ke kawasan yang ada telaga. Entah dia membersihkan diri dia mandi, dan kemudian dia telah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dia telah menyempurnakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, barulah dia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila nampak Sayyidina Munzir bin A'is, Nabi sallallahu alaihi wasallam seronok. Nabi kata, "Wahai Munzir, pada diri kamu ada 2 perkara. Yang pertama, al-hilm, ketenangan. Yang kedua, al-anat, tidak tergesa-gesa." Jadi kita ni nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira macam mana pun. Antara perkara yang Nabi kita suka ialah kebersihan. Dalam agama ni kita bukan nak habis amal, kita bukan nak selesaikan cepat-cepat, tetapi kita nak merasai betapa Allah hadir dengan kita, betapa kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah keutamaan yang sedang kita usahakan sebelum kita mati bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Doakan perjalanan haji tahun 2026, mudah-mudahan Allah terima. Hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan tadum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.